Jom Jamal sikit. Hari ni adik-beradik Jamal nak bawa korang pergi satu kafe yang ada dekat Gunung Lambat ni, iaitu kantin dulu-dulu. Vibe dekat sini pun best. And hari ni adik-beradik Jamal datang nak cuba best seller yang ada dekat sini. First, yang ni mi kari. Macam korang boleh tengok, kuah dia memang pekat dan berlemak. Cukup rasa rempah dengan kombinasi yang memang ngam. And isi pun banyak tau. Lepas tu, untuk penggemar soto, korang boleh try yang ni. Sebab kuah dia wangi dengan rasanya ringan tapi penuh flavor. Memang comforting bila makan panas-panas. Lagi ngam bila makan sekali dengan sambal kicap. Kalau korang suka makanan tradisional, lontong pun ada. Kuah lodeh dia yang creamy dengan sayur dan nasi impit yang lembut. Tak nak yang berkuah? Jangan risau, boleh try lontong goreng kampung. Rasa pedas dia balance, lencah dia banyak dan memang sesuai untuk membuka selera. Kalau nak nasi pun ada juga. Macam yang ni, nasi bajet dan nasi ayam gepuk. So far, adik Jamal memang love dengan dia punya ayam gepuk sebab ayam dia juicy and sambal dia pun padu. Jangan lupa juga tambah roti bakar sebab luar dia rangup, dalam dia lembut and memang sesuai untuk sarapan. Kalau dah makan, mesti nak ada air kan? Personally, adik-beradik Jamal memang rekomen korang untuk cuba kopi dan sirap bandung cincau dia. Kopi dia memang kau and sirap bandung cincau dia manis, berkrim and sangat menyegarkan. Oh, selain kafe, dekat sini pun ada water park, playground, chalet, kios dan juga track hiking. So, memang sesuai nak datang dengan family waktu hujung minggu atau cuti sekolah. So, orang keluar, kalau korang tengah cari pos makan yang santai dengan macam-macam aktiviti dalam satu tempat, memang wajib singgah dekat kantin dulu-dulu Gunung Lambat ni.